Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zanariah binti Muhammad Apin Elias Sulor, Guru Besar SK Felda Inas. Ku cinta, kaulah yang ku puja. Bila siang ku terkenang, kala malamku terbayang. Datanglah sayangku, ku rindu wajahmu, walau hanya dalam mimpi. Obati rinduku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar bos, harap sihat. Saya di sini saya nak imbas kembalilah detik-detik bersama dengan bos antara kejayaan-kejayaan yang kita kecapi. Yang pertama sekali, kita pertama kali dalam sejarah mendapat tempat ketiga dalam kejuaraan olahraga peringkat zon Tenggara, dan kita banyak mengumpul 3 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Dan yang keduanya, pengalaman bekerjasama dengan bos, kita menjayakan majlis makan malam sebenar 40 tahun SK Felda Inas. Itu juga merupakan pengalaman yang sangat berharga yang saya dapat daripada bos. Dan seterusnya juga banyak sebenarnya pengalaman yang berharga yang saya timpa daripada bos. Pengalaman bekerja dengan lebih teliti, dengan lebih bersistematik. GB pada saya, dia seorang GB yang sentiasa memberi teguran yang membina, especially daripada segi kewangan sekolah. Assalamualaikum GB. Library ni dulu tak ada meja ni, tak ada kerusi ni, tak ada rak besi. Dulu semua kayu. Tapi sebab GB semua dah bertukar wajah. Terima kasih G Boss. Love you. Okey, perkara yang paling tak dapat saya lupakan lah kira kenangan bersama GB ni ialah ketika kami sama-sama kena pergi ke PPD untuk satu isu berkenaan STEM. Waktu tu memang saya nampak lah GB sangat supportive dengan staff dia. Walaupun macam mana pun memang dia akan cuba backup kita. Walaupun memang benda tu memang bukan salah kita pun, tapi memang nampak lah dia akan ke depan untuk bersama-sama kita menghadapi sebarang masalah dan situasi. Memang si puji betul lah. Terima kasih GB. Okay, pada saya, bos ni seorang yang sangat memahami. Pada saya pula, saya berpandangan yang bos seorang yang sangat prihatin lah. Sebab kali pertama saya datang ke Felda Inas, sehingga ke hari terakhir bos berpindah. Bos selalu membantu, selalu bertanya khabar, selalu kata tanyalah tentang kondisi anak-anak buah dia macam mana kan. Mungkin orang tak tahu, tapi di balik tabirnya kita yang tahulah. Bagi saya GB ni seorang yang kecil-kecil, cili padi lah. Walaupun dia nampak dia comel loteh, tapi dia berjiwa besar. Okay, masih. Hi Puan. To me, you're a wonderful leader, not just a boss, but a leader that is higher level than a boss. One thing that I remember most is a saying from you. You can lead a thirsty horse to a river, but you can't force it to drink. So it applies to me, myself, and how I look outside too. So thank you for everything. Paling tak lupakan kenangan dengan bos ialah pada 2018. Bos sanggup menerima idea pendigitalan, iaitu bermula dengan RPH, ERPH, kemudian berkembang sehingga ke Google Site, Google AppSheet dan macam-macam lagi lah yang ada di sekolah ni mengenai digital. Terima kasih bos. Pada pandangan saya ni, bos ni suka nak diteka lah. Kadang daripada jauh nampak senyum, sampai dekat kena marah ni. Tapi kalau daripada segi kerja, dia memang A. Memang A lah. Dia jenis yang orang yang perfect. Apa-apa berkaitan kerja memang diutamakan dulu, memang kena siap. Walaupun salah sikit, salah ejaan sikit dah kena marah. Itulah bos. Yang penting bos memang yang terbaik. Puan Zanariah binti Muhammad Apin ini adalah seorang guru besar yang
mementingkan kualiti kerja. Selama saya berada di sini sejak daripada 2017 hingga ke sekarang, Puan Guru Besar ni lebih membetulkan apa yang kita salah, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kemudian satu ayat Jawa yang saya tak boleh nak lupa hingga sekarang ialah apa yang selalu dia cakap pada saya, dikandani kok malah ngandani. Maksudnya ialah apabila guru besar memberi kita teguran, kita kena terima, bukannya kita melawan teguran dia. Semoga GB di sekolah baru lebih ceria, lebih berjaya. Tahniah GB. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me